Kemurkaan terhadap Iran semakin memuncak selepas Donald Trump meletakkan 49 Tomahawk di tengah tekanan baharu Amerika dan menjadikan Selat Hormuz sebagai titik paling panas dalam krisis pada hari Khamis 11 Jun 2026. Apa yang berlaku ialah satu tindakan singkat, tegas dan terancang untuk memaksa Teheran memahami bahawa rundingan tanpa akibat telah berakhir. Trump mengumumkan bahawa Amerika Syarikat boleh menyerang Iran dengan kekuatan jika rejim itu tidak menerima perjanjian selepas helikopter Apache Amerika ditembak jatuh berhampiran Hormuz. Pada masa yang sama, Pentagon mula memberi tekanan. CENTCOM menyatakan tentang serangan mempertahankan diri terhadap sasaran yang mengancam pasukan Amerika dan kapal dagang. Dan Iran bertindak balas dengan ancaman yang paling dijangka sekali. Trump juga mendakwa bahawa pemimpin Iran cuba menghubungi semasa bom-bom jatuh dan Teheran menafikannya selepas itu seperti mana-mana rejim yang terdesak biasanya lakukan apabila perlu mempertahankan kuasa. Apa yang berlaku? Kenapa Selat Hormuz menjadi pencetus? Bagaimana Trump meletakkan Iran dalam keadaan terdesak? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Trump memasuki krisis ini dengan gabungan yang mudah, serangan tentera yang terhad, ancaman secara terbuka dan pintu rundingan yang sentiasa terbuka. Ucapan beliau di Rumah Putih jelas menunjukkan bahawa tujuannya bukan sekadar membalas insiden terpencil tetapi untuk menghalang Iran daripada melampaui batas. Menjadikan rundingan itu sebagai alasan untuk melengah-lengahkan. Menurut Reuters, Trump menyatakan bahawa Amerika Syarikat akan menyerang Iran dengan kekuatan jika perjanjian damai tidak dapat dijamin selepas helikopter Apache Amerika ditembak jatuh di Selat Hormuz. Dia juga berkata bahawa rundingan masih berjalan selagi Iran menerima perjanjian yang mempunyai kesan sebenar, terutamanya dalam bidang nuklear. Pada hari yang sama, Pete Hegseth bercakap selepas satu mesyuarat di Ibu Pejabat Komando Pusat Amerika Syarikat di Florida dan berkata bahawa pasukan Amerika akan menyerang kemudahan utama di Iran atas arahan Presiden. Ayat yang paling berat ialah pesanan bahawa jika perlu berunding dengan bom, Amerika Syarikat tahu bagaimana untuk melakukannya. Kata-kata ini menerangkan logik operasi tersebut. Perjanjian masih lagi boleh dicapai, tetapi rejim Iran tidak memilih sendiri rentak krisis ini. Serangan yang disebut oleh sumber Amerika melibatkan sasaran yang berkaitan dengan pemantauan ketenteraan, komunikasi dan pertahanan udara Iran. CENTCOM menyatakan bahawa munisi berpandu tepat telah digunakan terhadap struktur yang mewakili ancaman kepada pasukan Amerika Syarikat dan lalu lintas komersial di perairan rantau itu. Pemilihan sasaran-sasaran ini adalah penting. Ia bukan tindakan yang dilakukan secara membabi buta. Niatnya adalah untuk mengurangkan keupayaan Iran dalam memantau, mengancam dan menghalang pergerakan di Teluk tanpa serta-merta mengubah krisis itu menjadi perang terbuka atau pencerobohan darat. Versi yang dilaporkan oleh Fox News yang diulang oleh media antarabangsa menyatakan bahawa Trump menyebut 49 peluru berpandu Tomahawk digunakan terhadap sasaran Iran. Dengan sebahagian daripada operasi berlaku ketika beliau memantau semuanya dari bilik situasi. Rumah Putih membiarkan mesej politik itu tergantung. Rejim Iran dikatakan mempunyai dua pilihan, menerima syarat rundingan atau berdepan dengan gelombang baharu tindakan ketenteraan. Inilah perincian yang mengubah segalanya. Presiden tidak muncul untuk meminta maaf kepada Iran. Beliau muncul dengan mengatakan bahawa beliau masih mahukan perjanjian, tetapi perjanjian itu tidak akan datang melalui kelemahan. Iran bertindak balas dengan cuba menjadikan Hormuz sebagai pusat ugutan. Pengawal revolusi dan media Iran bercakap tentang penutupan laluan itu dan serangan terhadap sasaran Amerika di rantau tersebut. Terdapat juga laporan mengenai amaran di Bahrain dan penutupan sementara ruang udara Kuwait, sementara Iran mendakwa telah menyerang struktur yang berkaitan dengan Amerika Syarikat. Reaksi ini menunjukkan bahawa Tehran cuba bertindak balas di tempat yang mereka rasa mempunyai lebih kuasa, pangkalan serantau, laluan perdagangan, minyak dan ketakutan global. Namun, langkah ini juga mendedahkan kelemahan rejim tersebut. Apabila tindak balas sesebuah negara adalah mengancam perdagangan dunia, itu bermakna mereka mengakui perlu menggunakan kekacauan untuk didengari. CENTCOM membantah versi Iran mengenai Hormuz.
Sementara Teheran bercakap tentang penutupan sepenuhnya, pihak Komando Amerika menyatakan bahawa kapal-kapal dagang masih terus keluar masuk Selat Hormuz. Kontras ini penting untuk tafsiran politik. Iran mahu mewujudkan gambaran bahawa ia mengawal sepenuhnya. Amerika Syarikat mahu menunjukkan bahawa laluan itu bukan milik rejim Iran dan kebebasan pelayaran masih terus dipertahankan. Sejak April, CENTCOM sendiri telah mengumumkan sekatan ke atas trafik yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran, tetapi masih mengekalkan pelayaran kapal-kapal yang berkaitan dengan pelabuhan bukan Iran. Ini mengukuhkan logik Amerika, menekan rejim bukan menyerahkan kuasa kepada Tehran untuk menutup dunia. Donald Trump juga menyatakan bahawa Amerika Syarikat secara rahsia telah membantu penghantaran lebih daripada 100 juta tong minyak melalui Selat Hormuz. Reuters telah merekodkan kenyataan ini dan melaporkan bahawa Setiausaha Tenaga Chris Wright memberitahu Kongres bahawa peningkatan aliran minyak melalui laluan tersebut berlaku dengan sokongan tentera Amerika. Donald Trump menggunakan perkara ini untuk mempertahankan bahawa tindakannya telah membantu menstabilkan harga dan mengelakkan kejutan yang lebih besar di pasaran. Bagi orang awam, butiran ini lebih penting daripada banyak analisis di pejabat. Hormuz bukan sekadar tempat jauh di peta. Apabila Iran mengancam laluan itu, ia mengancam bahan api, kos penghantaran, inflasi dan kos sara hidup di pelbagai negara. Penafian Iran mengenai hubungan dengan Donald Trump telah menjadi sebahagian daripada krisis ini sebagai sebahagian daripada perang imej. Donald Trump berkata pegawai Iran telah menghubungi semasa serangan sedang berlaku dan meminta pengeboman dihentikan. Tehran segera menafikannya. Jika dilihat secara dingin, kesimpulannya mudah. Rejim yang hidup dengan propaganda anti-Amerika sukar untuk mengakui di tengah-tengah serangan bahawa mereka telah menghubungi Washington untuk mengurangkan tekanan. Penafian itu ditujukan kepada khalayak dalam negeri. Tekanan itu adalah untuk dunia sebenar. Dan dalam dunia sebenar, Iran sedang berdepan dengan serangan, ancaman pusingan ketenteraan baharu, pengantaraan oleh Qatar dan risiko kehilangan lebih banyak ruang di meja rundingan. Kehadiran Qatar sebagai orang tengah menunjukkan bahawa diplomasi masih belum mati. Menurut Reuters dan Axios, para perunding dari Qatar telah bergerak untuk cuba memastikan jalan penyelesaian politik masih terbuka walaupun selepas serangan berlaku. Operasi itu memang sukar, tetapi ia tidak menutup pintu untuk mencapai persetujuan. Ia telah mengubah imbangan kuasa di meja rundingan. Iran berlengah-lengah menguji batas dan berharap dapat meraih lebih banyak masa. Dan Trump membalas dengan cara yang difahami oleh rejim yang hanya memahami kekerasan dengan kos serta-merta. Israel memasuki permainan ini dengan berhati-hati. Laporan terkini menunjukkan kebimbangan di Baitul Maqdis tentang sejauh mana Trump akan membenarkan tindakan baru Israel terhadap Iran. Ini membantu memahami satu lagi aspek langkah Amerika. Trump tidak hanya mahu membenarkan peningkatan yang tidak terkawal, dia cuba memusatkan tekanan di Washington. Dengan melakukan begitu, Amerika Syarikat menjadi penentu rentak menahan sekutu apabila dirasakan perlu dan menghantar mesej bahawa Iran akan berunding dengan Rumah Putih bukan dalam kekusutan pelbagai front yang terbuka serentak. Faktor sejarah juga memainkan peranan. Iran tahu tentang sejarah kehadiran Amerika di Teluk. Pada tahun 1988, dalam operasi Praying Mantis, tentera laut Amerika Syarikat bertindak balas terhadap sasaran Iran selepas serangan ke atas frigat USS Samuel B. Roberts. Pengajaran daripada episod itu sentiasa menghantui Tehran. Apabila konfrontasi laut bertukar daripada ancaman kepada pertembungan secara langsung, kos untuk Iran boleh menjadi sangat tinggi. Trump sedang menggunakan ingatan strategik ini dengan cara yang lebih moden, kini dengan drone, radar, sistem pertahanan udara, peluru berpandu jelajah dan peperangan maklumat secara masa nyata. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.